Ni ada ni apa hajatnya ni? Apa hajatnya ni? Okey, silakan masuk. Boleh jalan ke lagi okey. Dipersilakan. Dia penggian. Niang. Suka dia. Selawat. 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 Waalaikumsalam. Bergerak untuk bergerak. Bergerak segera dan memperlakukan apa dia? Okey. Jalan dulu. Sini lah. Lagi. Hai, selamat. Okey, kita minta berhenti seketika untuk kita selawat taslim kan. Ini permintaan pada untuk sidang kita. Pada tuan rumah sama pengantin ni. Okey, jalan. Ya, sepeda tak buat macam ni. Buat macam ni. Peace. Apa? Peace. Dia tak pilih duit tak ada. Bagi kita jumpa pada semua harga pengantin dan juga yang tentunya mempelai yang diraihkan untuk terus saja bergerak ya. Kita sandingkan di singgasana yang disediakan. Okey, dipersilakan pada semua warga-warga rombongan mempelai dan juga seluruh warga-warga pengiring yang saya difahamkan datangnya dari Pahang ya. Gua nak ambil gambar. Kepada rombongan mempelai, tolong iriskan tempat-tempat rombongan mempelai kita. Boleh duduk di ruang yang disediakan ya kepada seluruh warga-warga rakan-rakan pengiring. Okey, kita tunggu rakan pengiring, saudara-saudara adik-beradik untuk
Okey, kita ada lagi ruang yang ada ni yang di sebelah untuk duduk bersama dengan pasangan mempelai makan beradab ya. Boleh penuhkan ruang yang ada. Boleh penuhkan ruang yang ada. Ada lagi ruang di depan ni. Penuhkan ruang yang ada. Kiranya ada ayah, ada dan bonda boleh duduk. Okey, penuhkan ruang yang ada. Okey, kita jumpa pasangan mempelai kita. Di mana dia? Lepas tu kita sambunglah sesi fotografi. Di mana rakan-rakan tengah menantikan untuk makan tengah hari ya. Jam kita telah menunjukkan pukul 1 ya, hampir pukul 1. Jadi kita minta mempelai kita untuk makan dulu. Lepas tu sesi fotografi kita sambung semula. Kita jemput. Ni ada lagi kosong. Kita punya pengapit. Pengapit ni udah 2 ke seorang? Seorang lagi tu wakil tu. Kata orang tu ambil mood lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey. Kita nak dengar suara orang bentong ya. Jadi kita minta pengantin kita baca doa lah untuk makan tengah hari kita ya. Okey, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fima razaqna wa qina adzabannar. Amin. Suara ingat menggeletar tapi dah lepas dah tak menggeletar dia. Tapi tu hari masa nikah je. Ingat goyang sikit lah kan. Okey, Bapak. Tolong tengok apa yang kurang ya pada rakan-rakan tamu saji kita. Okey, mana yang kurang bagi tahu Kak ya. Okey, cepat. Okey, dipersilakan untuk seluruhnya menikmati makan tengah hari. Dia dah tengah hari dah ni. Okey, tapi apa pun ya, tidak sempurna kiranya ya kita tidak mendoakan pasangan mempelai kita ini ya. Jadi kiranya ada wakil keluarga untuk membacakan doa untuk pasangan mempelai kita ini, ada tak agak-agak? Kita panggil Ustaz, kita jemputlah untuk khas kita tunjukkan untuk mempelai kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Di hari ini, hari melangsungkan perkahwinan anak kami Nur Atika Syahadah bersama dengan Luqman Hakim. Ya Allah, kami panjatkan doa ini khas untuk mereka ya Allah. Jodohkan mereka hingga ke jannah, panjangkan umur mereka hingga ke jannah, berkatkan hidup mereka hingga ke jannah, bahagiakan mereka hingga ke jannah. Kurniakan mereka anak soleh dan solehah ya Allah. Mohon juga padamu ya Allah, jadikan keluarga antara dua pasangan ini ya Allah penuh barakah hidupannya dunia dan akhirat. Memudahkan kesihatan ya Allah, sihat hingga ke akhir hayat mereka.
Mohon padamu juga ya Allah, berkatilah hidup mereka penuh dengan keimanan. Mohon padamu ya Allah, beri hidayah kepada mereka, sentiasa rumah tangga mereka sejuk dan rumah tangga mereka aman hingga ke jannah. Mohon juga padamu ya Allah, kami yang dah tua-tua ni ya Allah, pasangan lama, pengantin lama ni juga ya Allah, jadikanlah kami bahagia hingga ke jannah ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, jadikan keluarga kami, adik-beradik kami ya Allah, sentiasa dalam keadaan beriman, sentiasa keadaan bersolat, sentiasa berkeadaan menghindari dalam perkara-perkara yang tidak baik ya Allah. Mohon padamu ya Allah, barakahkan majlis kami ya Allah, kurniakan rezeki kepada tuan rumah ni ya Allah, Muhammad Nazri dan juga Puan Siti Aisyah ya Allah. Sihatkan mereka berdua ya Allah, dan bahagia keluarga mereka ya Allah. Silaturahim antara Selangor dengan Pahang terjalin ni ya Allah, berkah terjalin ya Allah, kekalkan bahagia hingga ke jannah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, berkatilah kehidupan kami, berkatilah kehidupan keluarga kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, masukkan kami dalam syurga Firdausmu ya Allah. Mohon padamu ya Allah, ampunkan kedua ibu bapa kami ya Allah, ampunkan kedua ibu bapa kami ya Allah, jadikan mereka ya Allah sehat hingga ke jannah ya Allah. Mohon padamu ya Allah, mohon padamu ya Allah, angkatlah doa-doa kami ya Allah tengah hari ini ya Allah, angkatlah doa-doa kami, makbulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kami serahkan segala-galanya padamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, terima kasih kepada Pak Cik, kepada pengantin perempuan kita. Alhamdulillah ada wakil keluarga. Jadi apapun saya jumpa anda untuk terus saja menikmati hidangan disajikan pada ketika ini. Teruskan berjamu saudara, jangan malu, jangan segan. Apa pun masih lagi teman-teman dengan saya hingga ke akhir majlis.